Yani semalam nyaris nak seluar ni tercabut. Nasib baik pakai spender warna hitam. Okey, pada jajaran kali ini kita akan menggunakan daripada kedai makan yang bernama Platform, hak milik Elek 12, Elek Lipe, Azamuddin Akil. Let's go guys. Okey, baik, pada tahu jalan-jalan episod yang ke-25. Ini ada kejutan sikit di mana pada tahu jalan tak pernah buat vlog untuk tim bawah 23. Artinya kali ni untuk perlawanan terakhir home untuk Piala MFL Seri Pahang FC, pada tahu jalan akan buat vlog untuk tim bawah 23. Seronok tidur Captain hari ni tidur segmental. Ini betul. Tapi bas ni sunyi. Kalau tim atas, bas ni kalau pergi gerak dia bising. Tapi kalau untuk bawah 23 ni betul-betul lah. Nampak? Bagus tu hari. Tenang. Setenang-tenangnya. Uish. Ni skorer. Sopik lah dah. Kejohanan baru ni. Kita banyak. Juara baik. Okay. Alright. Check it out. Sikit lah. Masa tiba di Stadium Manjimana Temandu, hujan lebat selebat-lebatnya. Aduh, janganlah tunda lagi. Lawan Kuching City je tunda. Harap geda lah kejap lagi ya. Okey, pertama kali sekali lagi Palak Jalan episod yang ke-25 ni kita on untuk game bawah 23 sebab last game home bawah 23. Hujan pula. Tapi kali ni kita tak guna apa? Papan airbot tu untuk tolak air, tapi kita guna tu. Ada barang baru. Steady penguruh ni. Penguruh ni dia buat alat bantuan untuk membuang air. Tu alat bantuan buang air. Jom kita tengok. Jom. Okay, itu dia. Arahan daripada bos stadium. Keadaan padang untuk perlawanan pada petang ni sedikit tertakung airnya. Langit masih lagi gelap. Dengar apa dia cakap. Tarik tepi, kata tarik tepi. Tarik tepi, tarik tali. Okey, nampaknya skuad muda Seri Pahang telah mula keluar untuk mempanaskan badan dalam keadaan hujan. Hujan pun dia orang Kedah. Macam mana? Ini saja bola sepak. Ini cycle kita hari ni.
Ketiadaan Aire Zafran. Apa dah. Okay. Yang ni semalam nyaris nak seluar ni tercabut. Nasib baik pakai spender warna hitam. Bukti ada. Sekejap lagi kita keluarkan gambar dia. Ada gambar Bayu Eja. Bayu nak tengok gambar Bayu. Misi mencatat kemenangan. Bayu nak tengok gambar yang Syahir punya malam. Dia tak keluar kat paha, dia keluar kat kepala tahu jalan-jalan. Good luck guys. Lawa lah poster kau. Muka shiny tu. Lawa tu edit tu. Lapor je nak pakai gila. Jadi lebat alam. Berapa hari lah tak ada game kat Temeloh? Last kali kita main win. Sekali win Selangor 2 minggu lepas. Sekali hujan. Awak orang Temeloh tak hujan ke sebelum ni? Dah seminggu lah ni. Seminggu Tapi ni lebat gila ni. Mana ni? Lawan kucing je hujan. Kucing takut hujan oi. Tapi kalau ikutkan, kalau masih berwasa mungkin extend kot. Extend Yalah, ke saya malam. boleh malam lah. Tu tak ada salah lah kan. Dia tengok, kalau boleh extend malam, kenapa hari tu tak boleh main malam? Kau ni jangan bukan isu lagi lah. Kita nak pergi final ni tau. Tak, isu bukan isu kat kita, isu kat dia orang. Kenapa dia orang masih nak teruskan main 4 bulan belum puasa? Dah puasa pula. 2 game pula ada. Satu host home away. Sebaiklah satu host away kan. Home away tu home. Yang home tu pun 60 minit je lagi. Tapi tu kalau Piala MFL ni tak ada orang kenapa publicity tak kuat ke macam mana? Penyokong select game. Contoh saya, aku setuju. Sebab berdiri MFL ni dah bawa 2 tahun. Betul. Di season. Even main part time pun family juga orang datang jadi pun. Satu ialah waktu buat jadual tu tongong. Tongong tu bahasa Pahang ke? Beban. Sebab tak logik lah main hari kerja petang. Tapi lah hari tu malam kan. Yelah promosi dia orang lah. Tapi kalau cakap pasal promosi dia orang, official team tu sendiri kena main peranan juga kan? Tapi lah kalau rasa bukan official team lah buat kerja lah. Pengelola tu. Ayat istana dia bagi weh. Sebab kalau nak ikutkan JDT gila-gila babi juga promote dia orang punya under 23. Terengganu pun gila-gila juga. Tapi JDT pun sampai keluar campuran bertuah motor lah nak suruh penyokong datang stadium Tapi lah itu antara dia punya pelaburan. Ya. Tapi kita dulu faham tahun bila tu pernah kau buat campuran bertuah motor kan? Kita dulu sebelum setiap kali game Ya. Tunggulah season baru macam mana. Hujan lebat, makin lebat guys. Hujan makin lebat. Dapat stadium baru, dapat seat baru depan dia pun okey je kan. Hujan makin lebat. Kalau tak jalan episod ke-25 eksklusif untuk tim Piala MFL Seri Pahang. Kalau kucingnya ya. Ni sebabnya ada orang besar kat Temeloh ni dia sentiasa pakai topi kucing. Tu dia. Hari tu dia dah lupa kucing juga. Hari ni Piala MFL kucing. Bertukar dah topi tu. Tapi bos stadium steady nampak. Pelik sangat ni. Dia bawa apa pun dah. Lekor dia. Lekor. Serius ah. Pial kau benda pial. Kita lekor pial kau ni. Kat surau. Okey, perlawanan hari ni yang dilangsungkan sepatutnya jam 5 petang terpaksa ditundakan kepada jam 8 malam kerana hujan lebat dan air di padang yang bertakung. Tak apalah. Jangan tunda lah. Lawan Kuching City je tunda. Dan kalau tak jalan episod yang ke-25 ni dia berbeza lah dengan lawanan Liga Super semua sebab ada penyokong kan. Sini tak ada penyokong guys. Tak ada. Kosong. Kalau ada pun family player. Di mana silap je kan. Kalau ada live pun live dekat belah Lembah Kelang je. Dia tak ada live dekat luar pada Lembah Kelang. Kalau tak jalan episod ke-25 ni santai-santai. Alright. Pukul 8. Maka berakhirlah perlawanan Piala MFL di antara Seri Pahang menentang Kuching City 0-0. Dah lama sangat Piala MFL ni. Keputusan 0-0 sama-sama seri. Lah nama pun Seri Pahang kan.
By the way, sekarang kedudukan Seri Pahang berada di nombor 6 dan saya menarik dengan Liga MFL ni. Dia punya mata dekat-dekat dan fighting dia memang best dan mutu permainan pun memang laju. Jadi sayang kenapa publicity dia kurang. Dan dengar cerita LFA ni dah takkan disambung untuk season akan datang. What? Bro, what are you talking about, man? Sayang kan. Mana pergi dia orang yang bakat-bakat yang bagus ni. Nak pergi ke mana kan. Tapi itulah berakhirnya Palata Jalan-Jalan episod yang ke-25. Tak ada apa sangat sebab saya memang tak ada. Kalau ada tadi pun family player je. Dan bila kata Piala MFL dia tak ada, dia akan ada mungkin Piala Liga Premier biasa benda. Dan ada tim ke yang nak join dengan kos yang travelnya dan sebagainya. Sebenarnya Piala MFL ni dah cukup elok dah. Ya, payah entah harga mahal gaji kan. Lepas tu main ke zone ke atau tak kisah apa-apa lah. Jadi kat mana akar umbinya, kat mana bakat-bakat daripada anak jati tu hilang lah. Itu yang masalah sekarang ni. Tak apa-apa pun. Siapa yang belum subscribe Uncle Bayogo di YouTube, tolong subscribe, tolong tekan button subscribe tu. Yang baru tengok, dia scroll tengok ada keluar, subscribe je terus. Tak ada halnya, apa dah hal. Okay. Lepas tu kepada yang belum follow Uncle Bayogo di TikTok, tekan button follow. Alright, insyaAllah ada giveaway akan menanti anda. Kat TikTok memang ada giveaway lah. Kat YouTube ni belum ada lah. Tak sampai target dia. Kan? Tak monetization lagi. Anyway, thank you yang support Uncle Bayogo dan Palata Jalan-Jalan. Jumpa lagi di episod yang ke-26 di game Liga Super. Faham lah dengan ni. InsyaAllah. Assalamualaikum.